Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama jadi di Serang FM, jauh di mata, dekat di hati. Hai, apa khabar, apa cerita semua saya sahabat jadi di luar sana. Seperti biasa jadi sentiasa mendoakan agar semua ceria-ceria, happy-happy, sama walafiat dan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak kelewatan untuk jadi ucapkan selamat Hari Raya Aidil Fitri, maaf zahir dan batin. Untuk perkongsian Ayeli pada hari ini, Ayeli ingin berkongsi bersama, iaitu satu tempat yang baru, satu tempat pelancongan yang menarik, yang baru sahaja dilancarkan berdekatan dengan rumah Ayeli, iaitu Kemasin Beach Resort. Jadi Ayeli akan ronda-ronda untuk kita sama-sama melihat suasana panorama keadaan di pantai Kemasin Beach Resort. Kalau 2 tahun lepas Ayeli pernah buat video di sini, iaitu Pantai Impian. Jadi sekarang ini Ayeli juga berada di Pantai Impian, cuma lokasi resort yang baru sahaja dibangunkan. Kalau boleh tengok di belakang Ayeli ini, gemelapan cahaya-cahaya lampu-lampu dan deretan kedai-kedai. Jom kita ronda-ronda bersama apa yang ada, apa yang menarik di Kemasin Beach Resort. Jom kita ronda. Ini adalah lapangan ataupun tempat parking bagi Ayeli. Keluasan parking memang dapat menampung kereta yang banyak untuk pengunjung-pengunjung yang ingin ke Kemasin Beach Resort. Okey, ini masih lagi kawasan parking kereta, memang agak memuaskan. Dan inilah dia keadaan di Kemasin Beach Resort. Ini adalah di pintu masuk ataupun ruangan pertama, perspektif yang pertama untuk kita menikmati cahaya di malam hari. Kalau di siang hari mungkin lampu ini tidak akan dinyalakan. Sebab itulah Ayeli sengaja datang pada waktu malam untuk menikmati panorama cahaya-cahaya lampu yang dipasang. Okey, kalau kita tengok di hadapan ini adalah deretan kios-kios, kedai-kedai makan untuk pengunjung menikmati makanan, juadah-juadah yang disediakan oleh pihak kios-kios makanan. Kalau kita tengok memang agak banyak jugalah. Dan di hadapan ini ada disediakan air, permainan air untuk kanak-kanak. Mungkin malam tidak dibuka, mungkin pada waktu siang beroperasi. Ini adalah daya penarik untuk anak-anak, memang menjadi tumpuan anak-anak. Dan di belakang sana, tempat gelap itu adalah pantai, pantai Kemayan. Ada juga disediakan taman-taman mini, taman permainan mini. Okey, di sebelah kiri Ayeli ini adalah deretan kedai-kedai yang Ayeli maksudkan sebelah tadi, iaitu kios-kios yang menyediakan juadah-juadah makanan-makanan untuk semua pengunjung. Mungkin ada yang special kalau kita tengok kakak tu membawa hidangan. Okey, begitu tenang kerana kita berada di tepi pantai. Terdapat booth-booth bergambar yang disediakan juga, yang boleh menjadi daya tarikan untuk pengunjung-pengunjung mengunjungi Kemasin Beach Resort. Dan ada juga disediakan tempat-tempat lepak yang santai-santai. Mungkin hanya di waktu untuk disewa, ni untuk healing-healing berada di tepi pantai. Sebab sebelah sana hanya beberapa belas meter saja dapat melihat air pantai. Masih lagi kios-kios beroperasi pada waktu malam. Mungkin ada sesuatu makanan yang boleh dinikmati, menjadi pilihan. Agak luas juga dibangunkan Kemasin Beach Resort ni.
masih ada lagi tempat-tempat yang boleh dijadikan spot untuk bersuah foto, bergambar kenang-kenangan di tepian pantai. Kalau boleh dengar derut desiran ombak yang kedengaran. Okey, untuk keadaan kawasan di Kemasin Beach Resort ni dapat menampung pengunjung yang ramai, mungkin ribuan pengunjung dalam satu masa, kerana lokasinya yang begitu luas sekali yang dibangunkan. InsyaAllah akan menjadi lebih famous selepas ini, kerana baru sahaja Kemasin Beach Resort ini dilancarkan tak sampai sebulan. Hanya bermula pada raya baru ini, iaitu mungkin 7-8 hari atau seminggu lebih. Jadi inilah di antara kios-kios dan sesuatu yang ada di Kemayan Beach Resort. Okey, kita ronda ke kios-kios. Tapi Ayeli tak sanggup nak pergi di hujung kerana terlalu jauh. Okey, ada KBR Rice Model Station. Okey, kita ronda tengok apa yang ada, apa yang istimewa. Ada di sini shabu-shabu. Shabu-shabu ni jual apa? Okey, kios-kios yang dibuat pun agak menarik dengan kerusi-kerusi santai yang sememangnya kalau angin kuat, mamalah dapat merasa suasana angin di tepi pantai. KBR ABC Cendol, bingsu, KBR air buah, conek buah pun ada juga. Dan suasana pada malam ini pun pengunjung agak boleh tahan. Sekarang ni 8.30 malam, jadi berada di Kemayan Beach Resort. Okey, ini adalah KBR Kemayan Beach Resort tu. Kemayan Beach Resort KBR tu kedai kopi, mungkin peminat-peminat kopi. Di sini adalah air balang. Sebenarnya santai-santai, pilihan memang banyaklah untuk semua pengunjung menikmati menu-menu. KBR Vendor Dessert, ada juga disediakan dessert. Tataye Fried Chicken, peminat-peminat ayam goreng boleh juga mendapatkan ayam goreng. Okey, di sini hot plate dan yang di hadapan sekali. Nanti jom kita saksikan bersama apakah yang ada di hadapan sekali. Kemayan Beach Resort Celup Tepung. Okey. Kita tengok pula kemudahan-kemudahan yang telah disediakan di KBR Kemayan Beach Resort. Di hujung sana adalah surau, manakala di tengah ini adalah tandas, dan ini mungkin restoran yang masih lagi dalam pembinaan. Mungkin tak lama lagi akan dibuka. Agak besar juga restoran. Jadi beginilah keadaan di Kemayan Beach Resort yang baru sahaja beroperasi. Pada semua peminat-peminat healing di tepi pantai, bolehlah hadirkan diri untuk ke Kemayan Beach Resort. Jadi setakat ini saja perkongsian Ayeli pada hari ini. InsyaAllah ada lokasi-lokasi tempat-tempat yang menarik, yang baru, InsyaAllah Ayeli akan kongsikan bersama. Jadi Ayeli sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.